Dia tanya kepada anak murid dia, siapa yang ajak kalimah la ilaha illallah itu ni dekat aku? Dia ni bangun, saya tuan guru. Sini. Cuba cerita apa yang berlaku waktu tu, aku nak dengar. Cuba cerita. Anak murid ni kata, tuan guru, masa saya ajak tuan guru duduk nazak, saya datang sebelah kanan tuan guru, saya ajak kalimah la ilaha illallah. Ya betul, aku dengar. Betul, aku jawab apa? Tok guru kata, diam, aku takkan sebut kalimah tu. Tok guru toleh sebelah kiri, balik sebelah kiri. Saya pergi sebelah kiri pula. Saya kata, tuan guru, follow, sebut la ilaha illallah. Tok guru tu kata, ya betul, aku dengar. Aku kata apa? Tok guru kata, diam bodoh. Tok guru toleh balik belah kanan. Tok guru beralih balik sebelah kanan. Saya datang sebelah kanan. Saya ajak pula, tuan guru, sebut la ilaha illallah. Aku kata apa? Tok guru kata, aku takkan sebut kalimah tu sampai aku mati. Lepas tu saya tak kata apa lah. Betul. Tok guru tu nak nguk betul. Tok guru tu kata, duduk. Dia cerita dekat semua anak murid dia. Apakah kalian tahu di saat itu situasi aku pada ketika itu apa yang sedang aku berhadapan? Hampa tahu tak pada waktu tu aku duk berhadapan dengan apa? Sebab itulah Allah minta kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah, jangan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Di saat aku nazak pada waktu itu, dia ni datang kepada aku di sebelah kanan. Di sisinya pada waktu itu adalah syaitan. Orang yang sedang sakaratul maut, yang sedang nazak dahaga. Syaitan duk pegang bekayang. Dia ajak aku, tok guru sebut la ilaha illallah. Di sebelahnya syaitan pula kata, kalau kamu dahaga, ini airnya, tetapi mengakulah akulah Tuhan kamu. Sebab tu aku jawab, aku takkan sebut kalimah itu. Bukan kalimah la ilaha illallah itu, tapi kalimah yang syaitan sebut tu. Aku toleh sebelah kiri, dia ni pun main belah kiri, syaitan tu pun main belah kiri. Dia kata, tuan guru, sebut la ilaha illallah. Syaitan di sebelahnya kata, cepat mengaku aku ni Tuhan kamu, cepat. Ini airnya, cepat. Hirup air ni, hilangkan dahaga kamu, sebutkanlah aku ni Tuhan kamu. Aku jawab, diam bodoh, kepada syaitan. Aku beralih sebelah kanan. Dia main sebelah kanan, syaitan pun main sebelah kanan. Dia sebut, tuan guru, sebut la ilaha illallah. Syaitan kata, usah berlengah lagi, hilangkan dahagamu, ambillah air ini, ucaplah aku ni Tuhan kamu. Aku kata, aku takkan sebut kalimah tu sampai mati. Tuan-tuan, saat tu